Nampak tak buih-buih kecil dalam air kencing pagi anda? Kebanyakan orang akan berfikir begini, mungkin sebab penat sikit atau biasalah, dah tua memang macam ni. Tidak, buih ini adalah isyarat terakhir yang dihantar oleh buah pinggang anda. Dari luar, nampak sihat, tiada rasa sakit, tiada apa-apa simptom. Tetapi jika ia berterusan selama 3 hari, 8 daripada 10 orang sebenarnya sudah mempunyai lubang kecil pada penapis buah pinggang mereka. Yang lebih menakutkan, buah pinggang tidak akan bersuara walaupun separuh daripadanya telah rosak. Sebab itu ia rosak secara senyap. Tapi ini bukan pengakhirannya. Jika anda ubah 3 perkara yang akan saya sebutkan hari ini, ramai yang telah melihat buih berkurangan, bengkak surut dan keletihan hilang dalam masa 3 minggu. Periksa di tandas anda sekarang juga. Berapa lama buih itu kekal? Inilah titik permulaan video hari ini. Jika anda tonton sehingga akhir, saya akan terangkan segalanya dengan tepat, dari 3 langkah diagnosis kendiri di rumah, 3 peringkat pemulihan untuk memulihkan penapis yang rosak dan juga kisah benar di mana bacaan ujian berubah dalam masa 30 hari. Buah pinggang anda boleh pulih semula bermula dari saat ini. Mari kita mulakan. Saya akan ceritakan kisah seorang warga emas berumur 73 tahun. Setiap pagi dia nampak buih, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai faktor usia dan tidak mengendahkannya. Namun, pada hari ketiga dia mula sesak nafas dan mukanya membengkak. Di hospital, mereka berkata, kalau lambat sikit lagi, puan dah kena bersedia untuk dialisis. Kenapa saya ceritakan hal ini? Buah pinggang tidak akan memberitahu anda ia sakit terlebih dahulu. Sebaliknya, ia memberi 3 jenis isyarat. Jika anda mempunyai salah satu daripada 3 ini, anda perlu periksa serta-merta. Pertama, buih kekal selama 5 minit. Selepas membuang air kecil, cuba buat kerja lain sekejap dan kemudian kembali semula. Adakah buih itu masih terapung? Ini bukan buih biasa. Ia adalah isyarat protein bocor yang bermaksud jaringan penapis buah pinggang anda sudah terkoyak. Dalam keadaan normal, buih akan hilang dalam masa 1 hingga 2 minit. Tetapi jika ia bertahan selama 5 atau 10 minit, itu bermakna buah pinggang anda sudah meminta bantuan. Bukan jumlah buih, tetapi tempoh masa ia kekal adalah isyarat bahaya. Kedua, muka dan buku lali bengkak pada waktu pagi. Apabila anda melihat cermin pada waktu pagi, adakah bawah mata anda kelihatan sangat bengkak? Apabila anda menekan buku lali dengan kuat, adakah bekas tekanan itu kekal lebih dari 5 saat? Ini adalah isyarat bahawa buah pinggang tidak dapat mengeluarkan air dari badan. Buah pinggang menapis 180 liter darah setiap hari. Tetapi jika penapis tersumbat, air akan bertakung di dalam badan. Pada mulanya, bawah mata akan bengkak, kemudian buku lali dan akhirnya seluruh badan. Ramai yang fikir ia disebabkan oleh posisi tidur yang salah. Tidak. Ini adalah amaran kedua dari buah pinggang anda. Ketiga, sentiasa letih tanpa sebab. Ini adalah isyarat yang paling sering diabaikan. Walaupun anda cukup tidur, anda berasa tidak bermaya dari pagi, lesu pada waktu tengah hari dan letih teruk pada waktu malam. Itu bukan kerana usia, tetapi kerana toksin beredar dalam darah anda. Apabila buah pinggang menjadi lemah, toksin yang tidak dapat ditapis akan terkumpul di dalam darah. Toksin ini memberatkan setiap sel, mengaburkan fikiran dan meletihkan seluruh badan. Sebab itulah keletihan yang tidak hilang walaupun selepas berehat berterusan. Ini adalah amaran ketiga. Jika diringkaskan ketiga-tiganya, buih selama 5 minit, bengkak pagi yang lama dan keletihan yang tidak hilang walaupun selepas berehat. Jika anda mempunyai salah satu daripada 3 ini, buah pinggang anda sudah menghantar isyarat. Tetapi jangan risau. Jika anda melakukan 3 pemeriksaan kendiri yang akan saya terangkan sekarang, anda boleh memeriksa keadaan anda terus di rumah. Mari kita ke langkah seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara yang akan saya sebutkan sekarang adalah garis sempadan buah pinggang yang paling tepat yang boleh anda lakukan di rumah sebelum ke hospital. Dengan hanya melakukan 3 perkara ini, anda boleh melihat sendiri tahap kesihatan buah pinggang anda. 1. Ujian cawan selesai dalam 1 minit. Bahan yang diperlukan hanyalah 1 cawan lutsina. Esok pagi sebaik sahaja bangun tidur, tadah air kencing pertama anda ke dalam cawan ini. Kemudian tunggu selama 1 minit. Normal buih hampir hilang sepenuhnya. Bahaya.
lebih separuh buih masih ada. Ujian ini adalah isyarat terpantas untuk mengetahui sama ada protein bocor dari penapis anda. Ramai yang fikir warna nampak okey, tetapi masih lebih penting daripada warna dan kekerapan lebih tepat daripada jumlah. Malam ini, letakkan satu cawan lutsina di dalam tandas anda. Cawan ini adalah alat pertama yang boleh menyelamatkan buah pinggang anda. 2. Pemeriksaan bengkak buku lali 10 saat memberi jawapan. Sebaik sahaja bangun pagi, tekan bahagian atas tulang buku lali dengan ibu jari selama 3 saat, lepaskan dan kira selama 10 saat. Normal. Bekas tekanan hilang dalam masa 3 hingga 5 saat. Bahaya. Bekas tekanan kekal lebih dari 10 saat. Ini adalah isyarat bahawa buah pinggang tidak dapat mengeluarkan air dari badan. Bengkak bukan disebabkan oleh kenaikan berat badan atau posisi tidur yang salah. Ia adalah keadaan di mana air di dalam badan tidak dapat bergerak dari tempatnya. Ia bermula di bawah mata dan buku lali, kemudian merebak ke betis. Periksa selama 10 saat setiap pagi. Ini adalah diagnosis kendiri yang kedua. 3. Ujian strip air kencing. Boleh tahu lebih awal dengan harga sekitar RM10 di farmasi. Anda boleh dapatkan strip ujian air kencing dengan harga sekitar RM10 hingga RM15. Celupkan strip ke dalam air kencing pertama anda pada waktu pagi selama 1 saat sahaja, kemudian keluarkan selepas 10 saat. Lihat warnanya. Hampir tiada perubahan warna. Bahaya. Warna menjadi gelap. Ujian ini adalah cara terpantas untuk mengetahui kehadiran protein atau darah dalam air kencing. Tidak perlu suntikan. Tidak perlu ke hospital. Sekali seminggu selama 10 saat sudah cukup. Dengan satu strip ini, anda boleh mengesan keadaan buah pinggang anda pada peringkat awal. Jika diringkaskan ketiga-tiganya, cawan 1 minit, buku lali 10 saat, strip 10 saat. Ini adalah 3 garis sempadan diagnosis kendiri buah pinggang. Jika salah satu daripadanya menunjukkan kelainan, anda harus segera beralih ke langkah seterusnya, formula pemulihan 30 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan terangkan punca sebenar mengapa buih terbentuk. Jika anda faham ini, anda akan faham dengan hati, bukan hanya dengan kepala, mengapa anda perlu berubah mulai hari ini. Pertama, penapis mula merekah dan bocor. Di dalam buah pinggang, terdapat sejuta jaringan penapis kecil. Jaringan penapis ini bukan seperti penapis air. Ia adalah tisu hidup yang lembut seperti kain. Pandai apabila usia meningkat, tisu ini tidak koyak, tetapi jalinannya menjadi renggang dan terbuka sedikit demi sedikit. Sama seperti span basuh pinggan yang lama, ruang antara jalinannya menjadi renggang dan jurang terbentuk. Apabila jurang terbentuk, protein yang sepatutnya kembali ke badan akan mengalir keluar melalui jurang tersebut. Protein inilah yang kelihatan sebagai buih di atas air kencing. Puncanya bukan jumlah, tetapi saiz jurang tersebut. Apabila jurang semakin besar, buih akan kekal lebih lama. Kedua, tekanan menekan dan meremukkan jaringan penapis. Buah pinggang adalah tempat yang mempunyai tekanan paling tinggi di seluruh badan. Setiap hari darah mengalir masuk tanpa henti seperti air dalam paip. Semasa muda, salur darah lembut dan dapat menahannya dengan baik. Tetapi apabila usia meningkat, salur darah mula mengeras. Ia hilang keanjalan, seperti hos yang lembut menjadi seperti paip plastik yang keras. Pada masa ini, walaupun tekanan darah naik sedikit, ia akan menekan dan meremukkan jaringan penapis. Apabila jaringan rosak, kelajuan penapisan akan jatuh ke bawah separuh. Inilah sebabnya buih bertambah, bengkak berkumpul dan keletihan menjadi lebih teruk. Puncanya, tekanan darah bukan sekadar angka, ia adalah bilangan hentaman tekanan ke atas buah pinggang. Ketiga, toksin mula terkumpul dan tidak beredar. Buah pinggang adalah saluran pembuangan badan yang menapis toksin dan mengeluarkannya. Tetapi jika saluran pembuangan tersumbat, air tidak akan bergerak, bukan? Badan kita juga sama. Apabila jaringan penapis menjadi perlahan, toksin akan terperangkap di dalam badan. Toksin yang terapung di dalam darah inilah yang perlahan-lahan meletihkan seluruh badan. Inilah sebabnya keletihan tidak hilang, walaupun selepas banyak berehat, kepala terasa berat dan dada terasa sesak. Ini bukan soal usia, tetapi kelajuan toksin yang terperangkap di satu tempat. Puncanya, kenapa saya letih sangat? Kebanyakannya disebabkan oleh pengumpulan toksin. Apabila ketiga-tiga ini bertemu, buih, bengkak dan keletihan muncul serentak.
dan kelajuan ini boleh dihentikan? Jawapannya ada pada langkah seterusnya, formula pemulihan 30 hari yang diamalkan mulai hari ini. Formula pemulihan 30 hari yang akan saya terangkan sekarang bukanlah rawatan hospital, tetapi cara untuk buah pinggang pulih dengan sendirinya. Buah pinggang adalah organ yang pulih lebih cepat daripada yang kita sangka. Pemulihan hanya menjadi lambat kerana kita tidak tahu caranya. Jika anda mengikut 3 langkah ini dengan betul, perubahan akan datang dalam masa 3 minggu. Minggu 1, lancarkan aliran yang tersumbat dahulu. Longkang perlu dibersihkan dahulu, barulah air boleh mengalir. Tuan-tuan dan puan-puan, peringkat pertama kerosakan buah pinggang adalah penyumbatan. Buih, bengkak dan keletihan semuanya muncul apabila aliran tersekat. Jadi, langkah pertama pemulihan bukanlah ubat, tetapi mengembalikan aliran air. Amalan 1, segelas air pertama pada waktu pagi. Semalaman, buah pinggang menapis toksin tanpa menerima setitik air pun. Jadi, air pertama pada waktu pagi adalah seperti menuang air ke dalam longkang yang tersumbat. Segelas air suam sudah cukup. Air sejuk akan mengejutkan buah pinggang. Amalan 2, setengah cawan setiap 2 jam. Minum banyak air sekaligus adalah seperti memaksa buah pinggang bekerja lebih masa. Sedikit demi sedikit tetapi kerap. Ini adalah cara yang paling disukai oleh buah pinggang. Jika anda minum setengah cawan setiap 2 jam, buah pinggang akan mula berfungsi semula dengan lancar. Amalan 3, ujian cawan setiap hari. Pemulihan perlu disahkan dengan angka. Itu cara yang paling cepat. Jika buih dalam ujian cawan mula berkurangan separuh, itu bermakna jaringan penapis buah pinggang mula berfungsi semula. Matlamat minggu pertama hanya satu, mewujudkan semula aliran. Apabila aliran kembali, yang lain akan mengikut secara semula jadi. Minggu 2, turunkan tekanan untuk hentikan koyakan. Penapis buah pinggang paling mudah rosak akibat tekanan. Tuan-tuan dan puan-puan, punca terbesar kerosakan buah pinggang bukanlah gula, bukan juga kalium. Ia adalah tekanan. Walaupun tekanan darah naik sedikit, salur darah yang mengeras akan menekan dan meremukkan jaringan penapis. Jadi, minggu kedua adalah minggu untuk menurunkan tekanan. Amalan 1, hanya 1 sudu kuah. Garam dalam kuah akan menaikkan tekanan serta-merta. Semangkuk kuah, tekanan darah naik mendadak. 1 sudu kuah, tekanan dapat dikekalkan. Makanlah isinya sahaja. Dengan satu cara ini, pengambilan garam anda akan berkurangan lebih separuh. Amalan 2, separuh kicap, separuh sambal. Tabiat bukan diubah sepenuhnya, tetapi dikurangkan separuh. Dengan mengurangkan separuh sahaja, tekanan akan menurun dengan ketara. Selera akan menyesuaikan diri dalam 3 hingga 5 hari. Amalan 3, hentikan 3 bom garam, ham, sausage dan daging salai. Ketiga-tiga ini adalah ketulan garam. Walaupun makan sekeping, buah pinggang terpaksa menanggung kerja seharian sekaligus. Matlamat minggu kedua hanya satu, menurunkan tekanan dan melindungi jaringan yang rosak. Dalam proses ini, bengkak akan mula surut. Minggu 3, lembutkan salur darah untuk meluaskan laluan. Dari peringkat ini, kelajuan pemulihan akan ketara. Jika aliran pada minggu pertama telah pulih dan tekanan pada minggu kedua telah turun, pada minggu ketiga buah pinggang akan mula bernafas. Dari sini pemulihan akan menjadi lebih cepat. Amalan 1, berjalan 20-30 minit selepas makan. Berjalan melembutkan salur darah, membolehkan darah mengalir dengan lancar. Kerana buah pinggang bekerja menggunakan darah sebagai bahan utama, semakin lancar aliran darah, semakin cepat kadar pemulihan. Jangan berjalan laju. Perlahan-lahan, dengan selesa, pada kelajuan yang tidak membuat anda tercungap-cungap. Amalan 2 ulas bawang putih mentah. Alisin dalam bawang putih berfungsi untuk melarutkan sisa yang melekat pada dinding salur darah. Apabila salur darah menjadi bersih, beban pada buah pinggang berkurangan dan kelajuan penapisan akan meningkat secara semula jadi. Makan mentah adalah yang terbaik. Jika sukar, bawang putih yang dicincang juga boleh. Hasil peringkat 3, minggu di mana badan terasa ringan. Apabila sampai ke minggu ini, kebanyakan orang akan mengalami perubahan berikut. Keletihan pagi berkurangan, warna air kencing menjadi jernih, bengkak berkurangan dengan ketara, rasa sesak dada hilang. Matlamat minggu ketiga hanya satu, melembutkan salur darah dan membiarkan buah pinggang berehat. Dengan itu, buah pinggang akan memulakan proses pemulihannya sendiri.
Tuan-tuan dan puan-puan, buah pinggang adalah organ yang lebih cepat merosot daripada pulih. Jadi, walaupun anda mengikut formula pemulihan 30 hari dengan baik, jika anda terus melakukan 3 perkara di bawah, buah pinggang akan letih semula. 3 perkara yang saya terangkan hari ini adalah tabiat yang kebanyakan warga emas tidak sedar mereka amalkan. Tabiat pertama, minum air secara berlebihan sekali gas. Ini adalah tindakan yang paling sukar ditanggung oleh buah pinggang. Tuan-tuan dan puan-puan, buah pinggang tidak akan kering jika kekurangan air. Masalahnya ialah minum secara berlebihan sekaligus. Tidak minum pada waktu pagi, kemudian minum banyak pada waktu tengah hari, dan minum lagi banyak pada waktu malam akan memaksa buah pinggang bekerja dalam mod kecemasan. Toksin akan datang serentak. Penapis akan menjadi letih. Jika ini berulang, buih akan menjadi lebih pekat dan warna air kencing menjadi lebih keruh. Ini adalah kesilapan yang paling biasa dilakukan oleh warga emas, ubah serta-merta. Beralih kepada tabiat minum secara berkala. Segelas air pertama pada waktu pagi, setengah cawan setiap 2 jam dan selesai sebelum pukul 8 malam. 3 baris ini sudah cukup. Minum sekaligus akan merosakkan, minum secara berkala akan memulihkan. Inilah buah pinggang. Tabiat kedua, pengambilan protein harian yang berlebihan. Bukan soal makan banyak, tetapi jumlah yang mampu ditanggung oleh buah pinggang anda. Kebanyakan orang makan begini: telur pada waktu pagi, gulai dan daging babi pada waktu tengah hari, dada ayam dan ikan pada waktu malam. Masalahnya adalah kuantiti. Buah pinggang perlu menapis protein, tetapi jika berlebihan, sisa akan melimpah masuk. Toksin meningkat, keletihan bertambah, bengkak kembali, buih bertambah kuat. Terutamanya bagi mereka yang mengambil suplemen protein untuk bersenam, buah pinggang akan letih secara senyap, ubah serta-merta. Prinsip separuh tapak tangan. Saiz daging adalah separuh tapak tangan. Dada ayam, daging lembu, semuanya sama. Suplemen protein putuskan selepas memeriksa bacaan ujian. Gantikan kekurangan dengan tauhu. Apabila anda mengurangkan protein, toksin berkurangan dan buah pinggang dapat bernafas. Kelajuan pemulihan warga emas bermula dari teknik makan kurang. Tabiat ketiga, pola hidup yang berjaga pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan, buah pinggang bekerja pada waktu siang dan membaiki diri pada waktu malam. Tetapi kebanyakan warga emas tidur lewat kerana menonton TV, kerap terjaga pada waktu subuh dan mengganggu irama dengan tidur siang. Masalahnya satu, buah pinggang hanya membaiki diri antara pukul 10 malam hingga 2 pagi. Jika anda tidak tidur pada waktu ini, salur darah akan mengeras, penapis tidak dapat berehat dan toksin akan dibawa ke hari berikutnya. Maka bengkak, keletihan dan buih akan kembali. Ubah serta-merta. Cipta rutin tidur 3 langkah. Baring di katil sebelum pukul 10 malam. Elakkan kafein selepas pukul 8 malam. 30 minit sebelum tidur, minum segelas air suam. Jika anda mengamalkan 3 perkara ini, anda akan merasai sendiri keletihan pagi berkurangan dan warna air kencing menjadi jernih dari hari pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah yang akan saya ceritakan sekarang adalah kisah Puan Fatimah, seorang wanita berusia 75 tahun. Puan Fatimah telah hidup dengan mendengar pujian bahawa beliau sihat sepanjang hayatnya. Tetapi suatu pagi, ketika beliau ketandas seperti biasa, beliau terkejut dan sesak nafas. Buih terkumpul padat di atas air kencingnya, seperti membuka penutup mi segera. Tak pernah nampak macam ni. Tetapi beliau hanya berkata begitu dan tidak mengendahkannya. Keesokan harinya dan hari berikutnya, buih itu tetap ada. Pada pagi hari ketiga, mukanya bengkak, kakinya terasa berat dan beliau sesak nafas walaupun hanya menaiki beberapa anak tangga. Barulah beliau pergi ke hospital. Selepas memeriksa keputusan ujian, Dr. Imam Santoso teragak-agak sebelum berkata, "Puan, fungsi buah pinggang puan sekarang di bawah 40% daripada tahap normal. Jika begini, dalam beberapa bulan, puan perlu bersedia untuk dialisis." Seketika, telinga Puan Fatimah menjadi berdengung. Dialisis 3 kali seminggu, 4 jam setiap sesi, menyerahkan badan kepada mesin. Adakah aku perlu hidup begitu? Pada hari itu, selepas pulang ke rumah, Puan Fatimah menangis melihat lukisan kecil yang diberikan oleh cucunya. Dalam lukisan itu tertulis, "Nenek, jom kita jalan-jalan bersama
untuk masa yang lama. Pada hari itu, Puan Fatimah membuat keputusan. Aku akan jaga buah pinggangku sendiri. Dan bermulalah 30 hari. Minggu pertama, membuang toksin. Segelas air pertama pada waktu pagi, setengah cawan air setiap 2 jam, ujian cawan 5 minit. Pada hari ketiga, buih berkurangan separuh. Puan Fatimah berbisik pada dirinya, ia mula pulih. Minggu kedua, hentikan garam. 1 sudu kuah, elakkan makanan diproses. Separuh, sudu kicap dan sambal. Selepas seminggu, bengkak surut dan muka pada waktu pagi terasa ringan. Badannya yang dulu sesak nafas selepas berjalan 10 minit, kini mampu bertahan sehingga 20 minit. Minggu ketiga, menstabilkan salur darah. Berjalan 30 minit selepas makan, 2 ulas bawang putih mentah. Seminggu kemudian, keletihan pagi hilang. Beliau pertama kali merasai perasaan badan yang ringan, yang tidak pernah dirasainya seumur hidup. 30 hari kemudian, keputusan hospital. Bacaan kreatinin turun dari 2.3 kepada 1.4, Dr. Ri. Imam Santoso memeriksa rekod 3 kali dan berkata, "Puan, ini hampir satu keajaiban. Fungsi buah pinggang Puan telah meningkat dari 40% kepada 70%. Puan Fatimah menangis tanpa suara di situ. Aku selamat. Aku benar-benar selamat." Sebulan kemudian, cucunya menarik tangannya dan berkata, "Nenek, jom pergi taman." Puan Fatimah berjalan bersama cucunya selama 40 minit tanpa henti. Sambil berjalan, tiba-tiba terlintas di fikirannya, kerana aku bertahan selama 30 hari, buah pinggangku telah menyelamatkan aku semula. Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Fatimah tidak terselamat kerana beliau istimewa. Beliau tidak dimasukkan ke hospital untuk masa yang lama atau mengambil ubat yang mahal. Beliau hanya mengikut formula pemulihan 30 hari tanpa terlepas 1 hari pun. Jadi, jika Puan Fatimah boleh diselamatkan, anda juga boleh menyelamatkan diri anda. Buah pinggang anda juga mampu untuk pulih. Jika anda telah menonton sehingga ke sini, satu perkara mungkin masih bermain di fikiran anda. Jadi, apa yang perlu saya buat? Adakah kaedah ini benar-benar berkesan untuk keadaan saya? Sekarang, saya akan menjawab 3 soalan yang paling kerap ditanya dengan tepat. Soalan pertama, adakah air kencing berbuih dan proteinuria itu perkara yang sama? Kesimpulannya dahulu, air kencing berbuih adalah fenomena yang boleh dilihat dengan mata. Proteinuria adalah diagnosis yang disahkan di hospital. Kedua-duanya berbeza, tetapi maknanya sama. Protein sedang bocor. Terdapat lubang pada penapis. Buah pinggang anda sedang menghantar isyarat bahaya. Fahamkan seperti ini. Nama tidak begitu penting. Yang penting ialah sama ada buih itu kekal lebih dari 5 minit. Pada saat itu, hanya ada satu perkara yang perlu anda lakukan. Ujian cawan selama 1 minit. Mulakan malam ini. Soalan kedua, adakah saya hampir memerlukan dialisis? Kebanyakan orang berasa paling cemas apabila bertanya soalan ini. Tetapi, anda boleh bertenang. Dialisis dimulakan apabila fungsi buah pinggang berada di bawah 15% daripada normal. Jika anda berada di peringkat di mana hanya buih yang kelihatan, fungsi buah pinggang anda adalah antara 50% hingga 70%. Sebagai perumpamaan, dalam bangunan 100 tingkat, anda sekarang berada di tingkat 50. Dialisis bermula di tingkat 15. Masih jauh lagi. Jadi, sekarang bukan masa untuk bimbang, tetapi masa untuk meningkatkannya. Ujian cawan, segelas air, sesudu kuah. Dengan 3 perkara ini sahaja, tingkat anda akan naik. Soalan ketiga, saya makan ubat darah tinggi dan kencing manis. Bolehkah saya amalkan cara ini? Ramai yang bimbang. Tetapi saya beritahu dengan tepat, tiada masalah langsung. Malah, ia akan menjadi lebih baik. Ini kerana ubat menurunkan tekanan darah dan gula dalam darah, manakala formula pemulihan mengurangkan beban pada buah pinggang. Kedua-duanya tidak bercanggah. Malah, ia saling membantu. Ia seperti memandu dengan selamat sambil menekan brek. Cuma ingat satu perkara. Apabila anda menambah pengambilan air, tekanan darah mungkin akan turun. Pada masa itu, penyesuaian dos ubat mungkin diperlukan. Ini boleh diselaraskan di hospital. Anda boleh amalkannya tanpa risau. 3 keraguan yang paling membimbangkan anda ini semuanya telah terjawab di sini hari ini. Sekarang, yang tinggal hanyalah satu perkara. Amalan.
Sekarang saya akan merumuskan semua yang telah kita pelajari hari ini dalam beberapa baris sahaja. Jika anda ingat rumusan ini sahaja, anda boleh mula mengamalkannya mulai malam ini. Pertama, air kencing berbuih 5 minit. Ini bukan disebabkan oleh keletihan. Ia adalah amaran pertama bahawa terdapat lubang kecil pada penapis buah pinggang. Kedua, 3 diagnosis kendiri. Ujian cawan 1 minit, bekas tekanan buku lali 10 saat, ujian strip 10 saat. Dengan 3 perkara ini, anda boleh memeriksa keadaan buah pinggang anda di rumah sebelum ke hospital. Ketiga, formula pemulihan 30 hari. Minggu 1, pembuangan toksin. Segelas air pertama pada waktu pagi, setengah cawan setiap 2 jam. Minggu 2, sekatan garam. Sesudu kuah, separuh kicap dan sambal, elakkan 3 jenis makanan diproses. Minggu 3, menstabilkan salur darah. Berjalan selepas makan, 2 ulas bawang putih mentah. Dengan hanya mengamalkan 3 langkah ini, fungsi buah pinggang akan meningkat 20% hingga 30%. Keempat, 3 tabiat berbahaya. Kurang air, protein berlebihan, kurang tidur. Dengan mengubah 3 perkara ini, jangka hayat buah pinggang anda akan bertambah lebih dari 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, rumusan telah selesai. Sekarang bukan masa untuk memahami, tetapi masa untuk bertindak. Mulai sekarang, saya akan beritahu 3 perkara yang perlu dilakukan malam ini. 3 langkah untuk diamalkan serta-merta malam ini. Langkah 1, sekarang juga. Letakkan 1 cawan di dalam tandas. Esok pagi, tadah air kencing pertama dan periksa selama 1 minit. 1 kali ini akan menentukan pemulihan anda di masa hadapan. Langkah 2, segelas air pertama esok pagi. Bukan air sejuk, air suam. Ia adalah isyarat pertama untuk membangunkan saluran pembuangan buah pinggang. Langkah 3, mulai esok sesudu kuah. Dalam apa jua sup, gulai atau stew, makan isinya sahaja. Selepas 3 hari, bengkak anda akan berbeza. Dengan memulakan 3 perkara ini sahaja, selepas seminggu, buih dalam ujian cawan anda akan berkurangan separuh. Pada saat itu, anda akan sedar, ini benar-benar berkesan. Dan selepas 30 hari, badan akan terasa ringan, pagi anda akan berbeza dan bacaan ujian juga akan berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, tutup video ini dan bangunlah sekarang. 1 cawan, itulah permulaannya. Hari ini adalah hari pertama buah pinggang anda hidup semula. Dalam video akan datang, saya akan memberitahu 3 jenis makanan yang memulihkan buah pinggang. Bukan makanan kesihatan yang mahal, bukan juga ubat. Ia adalah makanan yang sudah ada di dalam peti sejuk anda. Tetapi kebanyakan orang tidak mendapat manfaatnya kerana tidak tahu cara memakannya. Dalam video seterusnya, saya akan memberitahu formula pemakanan yang tepat untuk menggandakan kelajuan pemulihan. Pastikan anda menonton. Saya akan bersama anda sehingga hari di mana buah pinggang anda sihat semula. Terima kasih.